Bercuti di Cameron Island. Dari darjah 4 hingga darjah 6, aku dan sekeluarga bercuti di sana. Kita orang dari Johor gerak ke Cameron Island daripada tengah malam sampai ke pagi hari. Pada pukul 12.30 hari, kita pun sampai di hotel tersebut. Setelah sampai ke hotel, kami pun berehat. Selang beberapa jam kemudian, kami pun keluar daripada hotel untuk berjalan-jalan di Cameron Island. Kita orang pun singgahlah satu tempat ni untuk petik strawberry. Strawberry pun sedap, manis-manis masam-masam. Kalau kat bawah kan masam sebab apa, dia punya tu dah tak sejuk, tak fresh. Sedap. Lepas tu kita pun pergilah ke tempat ada kambing biri-biri dengan alpaka. Kambing biri-biri tu bulu dia macam kapit. Gebu-gebu panas-panas. Jadi memang sesuai untuk tempat yang sejuk-sejuk, tempat yang Cameron Island ni. BTW video ni gabung darjah 4, 5 dan 6. Sebab apa? Biar durasi dia tak panjang. Lepas tu pun kita orang balik ke hotel untuk tidur. Untuk esoknya buat aktiviti yang lain. Lepas tu kita orang pun pergi ke Opal Strawberry dan makan di sana. Nasi lemak sambal strawberry lah, nugget lah. Sedap-sedap. Lepas kita makan dekat Opal Strawberry, kita pun balik. Bukan balik ke hotel tau, tapi kita balik ke rumah. Sebab apa? Alang-alang kita pun nak pergi tempat lain. Ada Perlis, Kedah. Nanti aku cerita lah. Ada Pening juga. Nanti aku cerita video akan datang.